serta Tuan Bilal. Yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi kita, serta ahli jawatan kuasa kerja masjid. Yang kita hormati lagi kita muliakan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk meneruskan kuliah tadabbur Al-Quran kita. Insya-Allah kita akan masuk ayat yang pertama dan seterusnya untuk surah At-Tahrim, surah yang ke-66. Jadi dinamakan At-Tahrim. At-Tahrim maksudnya mengharamkan. Minggu lepas kita ada bincangkan daripada kalimah harrama yuharrimu tahriman, iaitu mengharamkan. Kenapa surah ini dinamakan surah At-Tahrim? Kerana pada ayat pertama Allah ada sebut perkataan tuharrimu. Tuharrimu ni fi'il mudhari' bagi perkataan tadi yang saya sebut, harrama yuharrimu, iaitu Rasulullah mengharamkan sesuatu yang halal kerana mencari keredaan ataupun kesenangan hati isteri-isterinya. Baik, kita baca dulu sama-sama ayat yang pertama daripada surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Dan ini maksudnya ya ayyuha. Ya ayyuha maksud dia apa tuan-tuan? Wahai. Ya tu dipanggil harfun nida, seruan. Ya wahai. Ayyuha tu kalau ikutkan tak ada apa-apa terjemahan dia dari segi terjemahan Melayu, tapi kita sebut terus ya ayyuha tu wahai. Kalau kita belajar Arab ada 3 kalimah dekat situ. Ya satu, ayyu satu, ha satu. Kemudian an-nabiyyu, wahai nabi. Lima, perkataan lima asalnya adalah lam huruf jar bertemu dengan mim alif, iaitu ma istifham. Kalau tuan-tuan baca Quran, kita akan jumpa banyak kalimah ma ni. Ada ma maksud dia apa yang. Ada ma maksud dia apa sahaja yang. Ada ma maksudnya tidak. Ada ma maksudnya apakah. Jadi ma yang saya tulis tu maksud dia lah apakah. Soalan lah, dipanggil ma istifham. Ma istifham ni kalau dia bersambung dengan sebelumnya huruf jar. Bisa dengar tak huruf jar? Belajar nahwu dia mesti kena tahu. Betul huruf jar ada 10.
min ila an ala fi rubabi kalali. Jumpa huruf jar masuk dengan ma istifham, nanti dia akan gugurkan alif dekat ma tu. Jadi bacaan dia pendek je, 5. Kalau kita belajar terjemahan, kalau kita pisahkan li tu satu, ma tu satu. Sama juga apa-apa saja pun, kalau saya letak kat depan tu fi ke, an ke, kalau tuan-tuan jumpa macam ni, dia mesti soalan. Kalau 5, terjemahan dia apa? Kenapakah? Kalau fima, tentang apakah ataupun kenapakah juga. Kalau amma, sama, tentang apakah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, Allah kata, contohnya cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 141. Surah Al-Baqarah ayat 141. Dan jumpa tak kat situ ada perkataan amma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma dipanjang alif tu. Amma, jadi ma kat sini bukan apakah. Ma kat sini apa yang, kalau ma tu ada alif. Itu terjemahannya apa? Tentang apa yang. Amma, tentang apa yang. Tapi kalau tuan-tuan tengok surah An-Naba pula, cuba tengok surah An-Naba, surah 78. Surah An-Naba, surah 78. Ayat 1. Pertama sekali tu disebut apa? Amma. Bunyinya sama je macam ayat 141 surah Al-Baqarah. Tapi ada alif tak dekat amma tu? Tak ada. Sebenarnya ada alif tak? Sebenarnya ada. Tadi kita sebut apa dia? Kalau tuan-tuan jumpa amma, sebenarnya dia adalah amma juga. Tapi bila dia buang alif ni, terjemahan dia jadi apa? Tentang apakah. Sebab ma ada beberapa maksud. Jadi apa yang pun ada. Apa yang tu dia isim mausul, kata penyambung. Ada yang maksudnya apakah, soalan. Tapi bila dengan huruf jar ni, huruf jar tu contohnya an, dia jadi tentang apakah, dibuang alif dia. Jadi tuan-tuan kalau baca Quran, tuan-tuan jumpa amma pendek, 5 pendek, itu soalan, semua soalan. Tu kalau dipanjang, amma macam tadi, 5 fima, dia ada alif kat belakang. Itu terjemahannya apa? Apa yang. Ini ringkas lah tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak ni, kena teruskan terjemahan, kelas terjemahan, tuan-tuan belajar terjemahan, tuan-tuan akan nampak apa yang kita sebutkan ini. Okey, balik surah At-Tahrim.
Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. 5, apa maksud 5 tadi tuan-tuan? Kenapa? Tuharrimu engkau mengharamkan. Ma akan apa yang ahallallahu laka, apa yang telah menghalalkan oleh Allah, laka untuk engkau. Tabtaghi, kerana engkau mencari mardata azwajika. Mencari apa dia? Redha, kepuasan. Azwajika, isteri-isteri engkau. Wallah, dan Allah Ghafurur Rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ni bermula dengan panggilan kepada Rasulullah, wahai Nabi. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah tak pernah memanggil Nabi dengan panggilan nama. Dalam Quran, Allah tak pernah panggil Nabi dengan Ya Muhammad, tak pernah. Macam Quran ada sebut Ya Adam. So untuk Nabi-Nabi lain Allah panggil nama ada. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hanya sebut dengan istilah ataupun gelaran. Ini maksudnya apa dia? Allah memuliakan Rasulullah, tak panggil dengan namanya. Sama juga dengan adab kita dengan Rasulullah pun sama juga, tidak panggil dengan nama saja. Ya Muhammad, tak. Kena panggil dengan gelaran Ya ayuhan Nabi, Ya ayuhar Rasul. Sebab tu Quran pun sama juga, Allah memuliakan Rasulullah dengan panggilan-panggilan ni, gelaran-gelaran ni. Macam kita juga, mana ada kita panggil ayah kita dengan panggilan nama dia. Jadi kita muliakan dia, kita panggil dia ayah. Memanggil seorang dengan ayah, itu tanda dia memuliakan lelaki tersebut. Walaupun nama sebenarnya memang mungkin Abu Hasan, mungkin dapat dia namanya Ahmad. Wahai Ahmad, dia kata kat ayah dia. Boleh tak? Dia kata, dia kan nama ayah, apa salah pula? Tak, dipanggil wahai ayah. Samalah Quran pun memuliakan Rasulullah dengan memanggil gelaran tu dia. Apa lagi gelaran yang Rasulullah dipanggil dalam Al-Quran? Selain daripada Ya ayuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Selain daripada Ya ayuhan Nabi, Ya ayyuhar Rasul. Cuma beza dia apa dia? Kalau untuk Ya ayuhan Nabi ni, ayat-ayat dia berbentuk pribadi untuk Rasulullah. Ya ayyuhar Rasul untuk umat dia. Lagi Rasulullah juga dipanggil apa dalam surah Al-Muddathir? Ya ayyuhal Muddathir. Al-Muddathir, orang yang berselimut. Ya ayyuhal Muzammil. Itu pun sama juga gelaran yang Allah panggil kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah tak dipanggil nama Ya Muhammad, tapi Ya ayyuhal Muddathir. Rasulullah dipanggil dengan keadaan dia, keadaan ketika itu. Rasulullah balik daripada Gua Hira dalam keadaan menggigil kesejukan. Kata dekat Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Ketika itu Rasulullah demam, tengok Jibril dalam bentuk asal. Jadi turun ayat, Rasulullah dipanggil bukan Ya Muhammad, tapi Ya ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Allah panggil dia dengan panggilan tersebut. Ini menandakan apa? Tuan-tuan tahu tak surah Al-Muzammil, surah yang ke-73. Ini tanda kita prihatin kepada seseorang. Allah prihatin kepada Nabi. Allah panggil Nabi keadaan dia ketika itu. Ketika itu dia sedang berselimut. Allah panggil dia wahai orang yang berselimut. Ini menunjukkan apa dia? Ini Allah ajar kita tentang keprihatinan. Kita melihat orang tu punya keadaan bagaimana. So dipanggil Ya ayyuhal Muzammil. Ayat ini bermula dengan Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi di sebalik daripada ayat ini ada asbabun nuzul dia. Ulama berbeza pendapat. Tuan-tuan kena rujuk tafsir. Kat rumah tuan-tuan ada tafsir Ibn Katsir. Kita kat sini saya bacakan sedikit lah daripada ni. Tafsir Ibn Katsir yang masjid sediakan ni. Tuan-tuan ada tak ini? Siapa yang belum ada, kita memang cadangkan untuk dekat rumah memiliki tafsir Ibn Katsir. Baca yang biru ni pun okey dah. Sebab apa saya kata yang biru ni okey dah? Sebab yang biru ni dia sebenarnya adalah nak kata ringkasan bukan, tapi lebih kurang macam ringkasan. Tapi dia bukan ringkasan. Dia dah buanglah mana-mana yang ada perbincangan dari sudut kedhaifan sesuatu hadis tu, dia dah buang. Jadi kita baca ni direct tanpa perlu kita mengkaji status hadis. Sebab tafsir Ibn Katsir ni dia tafsir yang ilmiah. Yang kalau kita baca dibawakan sanad-sanad cerita tentang hadis ini, asbabun nuzul dia apa, pendapat ini, pendapat ini.
Dia ada tafsir yang lebih tinggi lagi. Yang rujukan asal tafsir Ibn Katsir ni adalah tafsir At-Tabari, itu lagi tinggi. Jadi sekurang-kurangnya kita ada tafsir Ibn Katsir, dan tuan-tuan bila baca satu-satu surah, tuan-tuan baca terjemahan beserta dengan tafsir. Atau paling tidak tuan-tuan, cadangan kedua adalah tuan-tuan memiliki tafsir Hamka. Kat belakang pun ada juga. Tafsir Hamka ni ada beberapa terbitan. Sini pun ada. Sini pun ada. Tuan-tuan kena ada beberapa tafsir kat rumah ni. Cadangannya adalah tafsir Hamka. Bagus juga sebab tafsir Hamka ni dalam bahasa yang ditulis oleh Hamka orang Melayu. Jadi memang ditulis tu pun pendekatan dia untuk orang Melayu. Kemudian bahasa asalnya dia bukan terjemahan. Yang tafsir Ibn Katsir ni terjemahan lah yang kita baca. Tuan-tuan ada tafsir-tafsir ni bagus kat rumah. Antara buku yang kena ada kat rumah adalah tafsir Hamka dengan tafsir Ibn Katsir. Tafsir Hamka ni lebih dia apa dia? Sekarang ni ada penerbit dia yang dikeluarkan satu jilid. Yang kita ada tu kena beli satu ensiklopedia semua tu. Harga dia mungkin 800, 700. Tuan-tuan boleh beli tafsir Hamka satu-satu. Nak baca tafsir surah Al-Fatihah, beli satu. Kalau tafsir Ibn Katsir ni tak boleh lah. Dia kena beli satu set tu. Okey. Saya bukan peniaga. Kita tak ada kena-mengena pun dengan penerbit buku ni. Just nak bagi tahu tuan-tuan kena ada dekat rumah lah tafsir. So, kenapa turunnya ayat ini? Mungkin sebahagian kita dah tahu, ya, kata Ibn Katsir, terjadi perbezaan pendapat di kalangan mufassir tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni kalau dia turun, kita elok tahu supaya kita boleh ambil pengajaran dia. Walaupun sesuatu ayat Quran tu dia ada asbab dia, sebab dia, tapi tetap pengajaran dia kita kena ambil secara umum. Baca juga sebab dia, tapi lepas tu pengajaran kita ambil. Kita boleh ambil secara umum. Keluasan tu terbuka. Jadi sebab tu dalam kaedah menafsirkan Quran, baik, cuba baca. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sekali lagi, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ni mana belajar ni dalam SPM, tafsir punya kaedah. Jadi maksud dia apa dia? Al-ibrah al-ibrah, pengajaran. Bila kita baca dalam Al-Quran, kita nak ambil pengajaran sesuatu ayat, kita ambil dengan keumuman lafaz. Maksudnya kita baca ayat Quran itu secara umum. La bi khususis sabab. Bukan hanya disebabkan sebab yang khusus, iaitu asbabun nuzul lah. Ayat ni tentang Rasulullah ditegur kerana membuat sesuatu kepada isterinya semata-mata nak cari redha isteri dia. Tapi tak boleh kita kata, oh ni ayat ni tentang Rasulullah, Rasulullah je lah. Salah. Walaupun ayat ni turun tentang menegur siapa? Rasulullah. Tapi siapa yang kena ambil pengajaran dia? Kita ambil. Jadi setiap ayat yang tuan-tuan baca, oh ini ayat tentang orang munafik, oh ini ayat tentang orang-orang kafir Quraisy, tak boleh macam tu. Tuan-tuan baca je, tuan-tuan kena nisbahkan kepada siapa? Diri kita pula. So Quran surah kita bertadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran, kata Allah. Apakah kamu tidak mentadabbur, menghayati mana-mana Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau di atas hati kalian ada kunci, maksudnya tak dapat nak memahami ayat. Dia baca macam tu je. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau ada teguran ke atas Nabi. Siapa Nabi? Semulia-mulia manusia pun dia ada melakukan kesilapan ini, maka kita kena ambil ini betul-betul. Setiap apa yang Allah turun ke atas Nabi, mesti kita ambil sebagai peringatan kepada kita. Sebab Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh terbaik, role model. Okey, apa masalah atau apa asbabun nuzul ni? Ada dua. Satu adalah tentang, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan tentang Aisyah,
isteri Rasulullah bincang, kalau nanti Rasulullah balik ke rumah kita, kita tanya Rasulullah, adakah dia makan maghafir? Maghafir ni sejenis getah daripada tumbuhan yang dia mengeluarkan bau yang kurang sedap. Sedangkan Rasulullah tak suka benda-benda yang berbau, bau yang tidak menyenangkan. Rasulullah tak suka. Rasulullah kalau badan dia ada bau, Rasulullah bersihkan badan dia. Peluh ke dan sebagainya, Rasulullah memang wangilah. Kalau kan hadis yang kita belajar tentang apa dia? Hukum makan bawang, hadis makan bawang. Boleh tak boleh dalam keadaan kita makan bawang, bawang kita mungkin tak kuat, bawang-bawang yang orang Arab makan ni lain. Mungkin bawang yang macam kawan-kawan kita yang bangsa Cina makan tu, bawang apa tu? Yang daripada kita sedap, tapi bau dia kuat lah. Kat pasar-pasar tu kalau dia pun masak, kuat bau dia kan. Tapi tu favourite dia tu. Bawang apa tu, siapa pernah makan? Halal ke tu? Saya pun tak pasti. Yang mana yang halal lah kot. Dia kuat bau. Jadi bawang yang kita makan pun ada bau juga. Ingat lagi iklan apa masa kecil, chewing gum tu. Dia makan sate, dia makan bawang, waktu mulut dia bau kan. Girlfriend tak suka, dia makan English chewing gum tu kan. Bawang dia mengeluarkan bau. Jadi hukumnya apa? Makruh kan. Kita datang dalam keadaan mulut kita berbau. Okey. Rasulullah tak suka hal-hal tersebut. Bau, benda yang tidak menyenangkan ini. Jadi isteri Rasulullah, Hafsah, masa Rasulullah balik daripada giliran Zainab, rumah Zainab. Rasulullah balik dari rumah Zainab binti Jahshin. Rasulullah sampai kat rumah Hafsah, Hafsah tanya kat Rasulullah, Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau makan maghafir, bau. Rasulullah kata, mana ada, aku tak makan maghafir, aku makan madu. Zainab bagi aku minum madu. Jadi Hafsah kata tak, bau maghafir. Jadi Rasulullah tak nak isteri dia tak suka, takut cemburu ke, tapi kat sini tak, sebab ada bau ni. Rasulullah pun bersumpah. Rasulullah bersumpah kepada Hafsah dia, yang Rasulullah takkan lagi makan madu. Rasulullah kata, aku takkan makan madu lagi dah, sumpah demi Allah aku takkan makan madu. Sebab Rasulullah takut Hafsah tak selesa. Padahal Rasulullah makan madu, tapi Hafsah ingat makan apa? Maghafir. Padahal tidak pun. Hafsah sengaja nak buat begitu kepada Rasulullah. Jadi ini isu apa ni tuan? Isu apa ni? Isu rumah tangga lah. Tetapi kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Sebab kita dah sebut minggu lepas, rumah tangga bukan satu benda yang kecil. Rumah tangga, Al-Quran bila sebut satu benda, bermaksud benda itu sangat besar. Al-Quran menyebut dan mengangkat satu tajuk dalam Al-Quran, itu menunjukkan satu benda yang sangat besar, yang mana kita kadang-kadang ambil senang. Contoh minggu lepas kita sebut apa dia? Kalau kita nak lahirkan seorang engineer, kita ada tak sekolah engineer? Ada tak sekolah engineering? Masuk sekolah tu bukanlah masih sekolah, sampai masuk tempat untuk belajar supaya jadi lahir seorang engineer, ada. Sebab apa? Kang engineer dalam keadaan tak ada ilmu, pakai bina bangunan, pakai buat apa-apa, habis rosak lah. Kalau nak buat bangunan kena ada arkitek, kita ada kolej-kolej, kita ada universiti yang menyediakan pembelajaran sampai boleh membina bangunan yang besar. Kalau tak ada, apa bayangkan bangunan 118 tu, arkiteknya kita ni yang buat, boleh tak tuan? Habis roboh, dah lah tinggi 118. Jadi sebabkan kita takut, kita nak bina pembangunan dalam keadaan orang yang melakukannya tak ada ilmu, nanti akan rosak. Sebab ilmu fungsi dia adalah untuk memelihara. Tuan-tuan ingat ni kaedah dia. Tuan-tuan belajar ilmu, apa saja ilmu. Apa tujuan sebenar ilmu? Kalau sekadar nak mengetahui, itu ambil maklumat, tak penting pun. Tapi tujuan kita ambil ilmu adalah untuk memelihara. Tuan-tuan belajar ilmu tajwid sebab apa? Kita belajar ilmu tajwid untuk apa? Nak memelihara bacaan Quran supaya tidak baca dalam keadaan salah. Kita belajar ilmu nahu pula untuk apa? Nak memelihara Al-Quran supaya kita faham, jangan salah tata bahasa. Kita belajar ilmu balaghah untuk apa? Ada pelajaran balaghah dalam bahasa Arab. Nak memelihara mesej yang Quran sampai supaya tepat maksudnya dalam hati kita. Kalau tak belajar, kita tak akan dapat penjagaan ini. Belajar ilmu engineering untuk apa? Nak menjaga apa-apa yang kita nak buat lah. Kalau mechanical. Kalau civil. Bangunan kita nak buat tu supaya terpelihara, tidak roboh saja. So ilmu tujuan dia untuk apa? Untuk menjaga.
Al-Quran turun sebagai kitab bacaan kosong ke ataupun sebagai ilmu Al-Quran? Golongan sahabat dulu membaca Al-Quran sebagai ilmu ke sebagai buku yang dia baca sekadar nak khatam saja? Itu umat kemudian. Macam kata siapa? Kata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ni adalah tabi'in yang mulia. Dia hebat ni, Al-Hasan Al-Basri. Kita biasa dengar nama Al-Hasan Al-Basri. Dia tabi'in, anak murid kepada sahabat. Dan kenapa dia mulia? Sebab dia belajar dengan 70 orang sahabat. Tu guru dia 70 orang sahabat. Bukan siapa? Sahabat adalah anak murid kepada siapa? Rasulullah. Dia tegur, Hasan Al-Basri tegur anak-anak murid dia. Dia kata orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu, dia membaca Al-Quran untuk dia melaksanakannya, untuk dia beramal dengan Al-Quran tersebut. Maksudnya mereka baca Quran sebagai ilmu. Baca nak buat. Baca bangunkan negara dengan Al-Quran. Tapi kalian membaca Al-Quran, kalian sudah anggap itu satu pekerjaan, satu amal. Faham tak maksud dia apa, Haji Afifi? Orang sebelum kamu baca Al-Quran untuk bekerja dengannya, untuk beramal dengannya, untuk bangunkan negara dengan ilmu tersebut. Tapi kalian, bila baca Quran, kalian dah rasa kalian beramal. Maksudnya, kalian hanyalah membaca saja. Jadi para sahabat membaca ayat Quran sebagai apa? Ilmu. Sekarang ni Rasulullah, Allah cerita tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Ilmu. Dan ilmu yang Allah angkat mesti ilmu yang sangat penting. Soalan dia, ada tak kita mengambil hal ini secara serius? Ada tak kita membina sekolah untuk melahirkan suami? Kita membina sekolah yang melahirkan seorang isteri. Dan kita pula, bayangkan tuan-tuan, kalau kita dah ada sekolah yang melahirkan seorang engineer, masa kita nak ambil seorang tu untuk jadi staff, kita siap interview lagi. Awak belajar kat mana dulu? Berapa grade pointer yang awak dapat? Kalau awak dibenarkan ataupun diberi masuk, diserapkan dalam kita punya syarikat, apa perancangan awak untuk syarikat kita? Tapi ada tak kita buat begitu pula? Untuk apa? Untuk ayah kepada cucu kita ataupun mak kepada cucu kita. Nanti kalau dapat kahwin dengan anak pakcik, kalau dapat anak nanti apa perancangan awak kalau dapat anak dengan anak pakcik ni nanti? Segan nak tanya, takkan nak tanya macam tu Ustaz? Mesti kita fikir tu. Padahal dalam Quran kisah kekeluargaan diangkat. Yang kita sebut minggu lepas, Rasulullah siapa nama ni? Hafsah kan suami dia. Hafsah ni kan di kalangan isteri Rasulullah, siapa yang anak dara? Aisyah seorang je, yang lain semua janda, cuma umur beza-beza. Ada yang sangat tua, ada yang muda, tapi semuanya janda kecuali Aisyah. Ketika Hafsah suaminya meninggal, Umar carikan menantu baru untuk Hafsah. Dia offer siapa tuan-tuan? Umar offer siapa? Ingat tak? Umar offer siapa? Abu Bakar dan juga Usman. Waktu Abu Bakar, Umar datang mengadu ke Rasulullah, sedih ya? Sebab Abu Bakar dengan Usman reject. Tak mau anak aku ni. Kenapa soalan ni? Kenapa Umar pilih Abu Bakar dengan Usman? Orang terbaik. Yang terbaik tu Allah endorse. Pilih orang macam ni. Maksud dia bukan, kita bezalah sikit zaman kita. Tapi itu pengajaran di sini adalah Umar memilih seseorang yang baik untuk perancangan keluarga dia. Lepas tu dia mengadu kat Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata Usman akan dapat isteri yang lebih mulia daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dapat suami yang lebih mulia daripada Abu Bakar dengan Usman. Rupanya apa? Usman akan berkahwin dengan anak Rasulullah. Lebih mulia lah daripada Hafsah. Sebab anak Rasulullah, iaitu siapa? Ruqayyah. Dua anak Rasulullah akan dikahwinkan dengan Usman. Seorang wafat, betul dikahwinkan pula lagi seorang. Rasulullah kata apa dia? Kalau aku ada 40 anak perempuan, seorang-seorang mati, aku tetap akan kahwinkan kepada siapa? Usman. Begitu sekali Usman ni. Rasulullah pilih, select. Kemudian Hafsah pula, kenapa Rasulullah kata dia akan berkahwin dengan lelaki yang lebih mulia? Dia kahwin dengan Rasulullah lah. Dia kahwin dengan Rasulullah. Poin dia adalah kat sini apa dia? Pemilihan tu. Pemilihan sebagai apa? Yang akan mewarisi kita nanti. Ni tidak kalau kita jelah zaman ni berubah, tapi tak bolehlah kita kata zaman berubah gitu. Ya nak kahwin lah ya. Dengan siapa? Ada budak lelaki tu jumpa kat stesen bas. Contohlah kan, bukan merendahkan orang stesen bas, apa tidak. Maksudnya random.
Random, kenal pun bukan kerana apa-apa dulu, kenal kerana muka dia dulu. Itu kita hari ni macam begitu. Padahal Al-Quran ajar yang berbeza. Sebab tu kita kata Quran mengangkat tema keluarga ni penting. Sebab keluarga adalah unit paling kecil dalam apa? Unit paling kecil dalam masyarakat. Saya nak sebut ni, saya pun risau. Tapi tuan-tuan, kalau mungkinlah ibu sebahagian yang ada TikTok ke ataupun ada Facebook ke, saya tak ada TikTok tapi dalam Instagram pun keluar. Semalam ada budak muda lagi lah daripada saya, dia jual barang kat TikTok. Cerita ni bukan aib ke apa tidak, tapi ini yang berlaku zaman hari ni. Saya nak beritahu apa yang berlaku zaman hari ni je. Dia ceraikan isteri dia dalam live TikTok. Ada tengok tak? Dapat dah? Cikgu dah dapat dah. Kita tengok, rasa macam terkilan. Isteri dia sedang mengandung. Tapi macam mana tengok pertengkaran tu berlaku, kita boleh nampaklah suasana tu apa sebab. Ya, perceraian tu satu benda yang lumrah, kita faham. Sahabat-sahabat pun ada tak bercerai? Ada, memang ada. Tapi berbeza dengan cara. Kalau perceraian dalam Quran sebut apa? Mesti cerai secara ma'ruf. Serahkan balik daripada ayah dia, macam mana kita ambil daripada ayah dia. Bukan malukan dia dekat depan orang ramai. Nanti kita akan tengok, kalau sempat hari ni, kalau tak sempat tentang, nanti saya kena cerita juga secara umum. Nanti kita baca Quran tu senang je. Kan Rasulullah sekarang ni, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iaitu apa dia? Dia mengharamkan madu. Allah tegur Rasulullah, tak betul cara ni. Dan pada masa yang sama, Rasulullah kata ke Hafsah, apa yang aku cakap ni kau jangan beritahu siapa-siapa. Rasulullah rahsiakan, jangan beritahu siapa-siapa. Sebelum saya terlupa, tadi kan saya kata ada dua pendapat tentang ayat tadi. Pendapat kedua tentang apa dia? Pendapat kedua tentang, satu riwayat menyatakan bahawa Rasulullah meniduri Maryah. Maryah ni adalah hamba Rasulullah di rumah Hafsah. Dan Hafsah dapat tahu. Hafsah dapat tahu. Padahal benda tu halal lah, memang halal lah. Hafsah merajuk lah. Sebab apa? Isteri, walaupun isteri Rasulullah. Dengar kita, walaupun isteri Rasulullah, dia merajuk. Sebab apa merajuk? Rasulullah bersama dengan Maryah tapi di rumah Hafsah. Hafsah tak adalah ketika itu. So, disebabkan Rasulullah tak nak Hafsah merajuk, Rasulullah bersumpah untuk tidak lagi tidur dengan Maryah. Ini riwayat yang kedua. Jadi tindakan ini salah. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebab Maryah walaupun dia hamba, tapi hamba dibenarkan untuk ditiduri. Ingat, hamba yang boleh tiduri ni bukan suka-suka hamba-hamba mana, hamba kita. Zaman sekarang tak ada hamba dah lah. Kalau kita ada hamba tu je kita boleh tidur. Bukannya hamba orang itu macam seorang tu ada hamba, lepas tu dia berniaga hamba tu untuk tidur dengan dia. Itu pelacuran. Tak, bukan itu. Hamba tu adalah hamba kita sendirilah. Jadi Rasulullah ada hamba namanya apa? Maryah. Jadi bila keadaan begitu berlaku, Rasulullah bersumpah dekat Hafsah, aku bersumpah aku tak akan tidur lagi dengan Maryah. Sebab dia hamba kan. So turun ayat tegur Rasulullah. Dan Rasulullah pun beritahu juga, jangan beritahu dekat isteri yang lain. Kemudian Rasulullah beritahu, minta maaf, Hafsah dia tak dapat nak simpan rahsia ni. Dia bagi tahu dekat siapa? Orang yang confirm boleh simpan rahsia, iaitu Aisyah. Bila dia beritahu kat Aisyah, apa berlaku? Allah bagi tahu Rasulullah. Allah bagi tahu Rasulullah yang Hafsah dah buka rahsia engkau. Sekarang ni Rasulullah marahlah. Tapi tuan-tuan tengok macam mana Rasulullah marah Hafsah. Tuan-tuan buka ayat yang keempat. Tengok tuan-tuan, kita terpaksa langkau sikit sebab cerita dia ni 5 ayat ni kita kena baca sekaligus. 1 sampai 5 ni, tapi kita baru cerita asbabun nuzul dia. Tapi sebab cerita dia sangat menarik untuk pendidikan di rumah tangga kita sama-sama. Tuan-tuan tengok macam mana Rasulullah menegur ayat ketiga. Tuan-tuan terus pergi ayat ketiga. Allah kata apa dia? Wa iz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Tengok terjemahan dia. Panjanglah nak terjemah satu persatu, kita tengok terjemahan terus. Ayat 3 tuan. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Tengok dalam Quran Allah tak sebut seorang pun nama perempuan kecuali seorang saja. Dalam Quran banyak nama lelaki. Contoh boleh senaraikan Imran. Kalau bukan Nabi, Imran. Lagi siapa? Luqman. Kalau Nabi memang banyaklah, 25 orang Rasul tu. Tetapi nama perempuan dalam Al-Quran seorang pun tak ada kecuali seorang saja.
Siapa dia? Maryam. Yang lain tak disebut. Apa hikmah Allah tak sebut nama-nama perempuan? Satu, memang budaya orang Arab dulu, dia tak exposekan isteri dia. Kalau nak sebut tentang isteri pun, dia akan nisbahkan kepada suami dia. Suami siapa? Isteri siapa? Isterinya siapa? Sebab apa? Ini bukan kerana mengongkong wanita jadi perempuan ni kelas kedua. Ini cara orang Arab dulu memuliakan wanita. Beza dengan zaman hari ini, yang lebih expose siapa? Tuan-tuan tengok iklan-iklan untuk penjualan, siapa yang boleh banyak? Nak beli kereta pun jual gambar siapa? Perempuan. Ada kena-mengena Haji. Haji beli kereta dapat perempuan ke? Mana ada? Beli kereta dapat kereta lah kan. Kita minta payung, kita minta apa? Minyak hitam ke. Tapi kenapa letak perempuan? Yang itu zaman sekarang fitnah. Yang baik yang bernikab sekalipun. Hari ni bukan kita rendahkan nikab tu, jangan salah faham. Yang bernikab sekalipun dia expose diri dia. Semua orang kena ada TikTok dia, semua kena ada Facebook dia, kena ada yang memang tunjukkan gambar adalah Instagram. Semua orang tunjuk. Pada zaman Nabi, Quran tak buat macam tu. Quran menyimpan. Walaupun dia seorang Perdana Menteri sebuah negara, iaitu Ratu Sabak, yang kita namakan dia sebagai siapa? Dalam riwayat sebut Ratu Sabak tu, zaman Nabi Sulaiman, Balqis. Itu dalam tafsir sebut. Tapi dalam Quran tak sebut nama dia siapa. Kenapa jadi begitu tuan-tuan? Allah memuliakan wanita dengan tidak suka-suka mengeksposkan perempuan. Beza. Hari ini kalau boleh semua nak ditonjolkan. Tengoklah keadaan. Dia bukanlah hukumnya haram semua keadaan, tapi ada sebab kenapa Quran buat begini. Okey. Sekarang ni siapakah isteri Rasulullah yang telah Rasulullah cerita rahsia ni? Allah tak sebut nama dia. Tapi memang kita tahulah dalam tafsir memang sebut pun, iaitu Hafsah. Jadi Rasulullah beritahu kat Hafsah, jangan bagi tahu. Aku dengan isu Maryam tadi tu, dan aku bersumpah takkan bersama dengan dia. Jadi dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya, iaitu Hafsah. Dalam terjemahan dia tulis tak Hafsah. Tak ada. Dalam tafsir Ibn Katsir ni, saya baca dalam tafsir Ibn Katsir ni, dalam kurungan dia tulis Hafsah. Tapi ini terjemahan lah. Suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada siapa? Aisyah. Hafsah pun dia tak sembrono pilih siapa-siapa. Dia pilih orang yang dia tahu. Aisyah ni penyimpan rahsia. Cuma perasaan isteri. Dia tak dapat nak menyimpan rahsia tersebut, dia beritahu Aisyah. Dan Allah memberitahukan hal itu, iaitu semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Nabi Muhammad. Allah beritahu Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad memberitahu sebahagian. Tuan-tuan tengok sini Rasulullah memberitahu sebahagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Tuan-tuan, ini pengajaran besar. Tengok cara suami marah isteri macam mana. Rasulullah marah, Rasulullah dah tahu semua. Tapi Allah beritahu apa dia? Rasulullah tak cerita balik semua dekat Hafsah. Satu persatu perkataan yang disampaikan oleh Hafsah kepada Aisyah, perbincangan mereka secara sulit tu, Rasulullah tahu. Tapi masa Rasulullah nak marah Hafsah, Rasulullah marah macam mana tuan-tuan? Allah kata, Rasulullah hanya bagi tahu sebahagian je yang Allah bagi tahu, sebahagian lagi Rasulullah tutup. Apa pengajaran dia? Tuan-tuan, kalau saya tunjuk tadi, saya beritahu apa dia, kan ada budak yang diceraikan isteri dia tu, dua-dua nak buka, dia kata, jangan sampai aku buka engkau punya ni semua. Seolah-olah apa dia? Semua senarai kita memanglah. Siapa orang yang paling tahu sekali keburukan kita, kesalahan kita? Isteri. Sebab tu Rasulullah pun bijak. Rasulullah menunjukkan Rasulullah sangat sayang di isteri dia. Pertama, Rasulullah mengharamkan tadi tu bukan sebab Rasulullah nak haramkan benda yang Allah haramkan. Tidak asalnya. Rasulullah mengharamkan itu semata-mata sebab apa? Nak senangkan isteri dia. Ini pengajaran yang betul sebenarnya. Tujuan Rasulullah buat itu adalah kerana nak menyenangkan isteri dia. Tidak pula bila isteri marah, habis-habis mengajuk. Tak ada, dia tak marah balik. Dia layankan sikap isteri dia tersebut. Pernah kan Aisyah pernah pecahkan barang sebab dia marah. Rasulullah depan orang ni, Aisyah pecahkan barang sebab dia cemburu, dia marah. Agak-agak isteri kita kalau pecahkan phone jadi apa? Dia baling phone. Ni siapa ni, dia baling phone, mengajuk. Silap-silap wallahu alam, tapi mudah-mudahan kita tak. Mungkin kena marah balik isteri tu. Tapi apa Rasulullah kata? Emak engkau tengah marah, dia kata. Dia tengah cakap kat kawan dia, kata macam tu je. Tak ada pula nak malukan isteri depan orang ramai. Itu Rasulullah. Sebab apa jadi begitu? Kan minggu lepas kita dah sebut hadis. Nabi kata, siapa orang terbaik? Khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kamu ini ialah orang yang terbaik kepada isterinya. Sebab tu kita sebut juga, dalam kita nak membina negara ni,
siapa orang yang boleh memimpin, siapa orang yang layak kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang mempunyai kebaikan dengan siapa? Isteri dia. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, kita kena maafkan kita punya khadim. Khadim ni pembantu. Macam mana nak maafkan pembantu kita kalau buat salah? Pembantu, pekerja kita mesti banyak buat salah. Rasulullah diam. Rasulullah ditanya 3 kali. Macam mana kita nak maafkan orang pembantu kita ni? Rasulullah kata apa dia? Setiap hari kita kena maafkan mereka 70 kali. Kita berinteraksi dengan orang, tuan-tuan, bekerja dengan orang-orang bekerja kita ni, sebenarnya kena maafkan mereka sebanyak 70 kali. Yang maksud dia, kena sentiasa memaafkan. Kalau dengan orang pun sampai 70 kali maafkan, dan Nabi kata pula, yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri dia. Tapi kalau dengan isteri dia, sikit-sikit dia marah, sikit-sikit dia marah. Tapi dengan orang, dia buat baik, ini bukan orang yang terbaik. Kalau staf puji, bagus ni, dia ni, bagus dia ni, kat tempat kerja, dalam hati isteri dia semua terasa hati je. Kat rumah tak ada pun macam ni. Ini sebenarnya bukan orang yang terbaik. Sebab Nabi dah kata dah, jaminan orang yang terbaik ialah kalau dia baik kepada isteri dia. Spesifik Nabi kata, khairukum li ahlihi, yang terbaik kepada isterinya. Dan akulah orang yang terbaik kepada isteri aku. Macam mana? Aisyah pernah hempaskan barang sebab merajuk. Rasulullah tak marah. Kenapa Rasulullah nak marah, tuan-tuan? Sedangkan isteri ni marah kerana dia cemburu. Cemburu tanda dia apa? Cemburu tandanya sayang. Takkan nak marah sebab dia sayang kita. Itu yang Rasulullah tunjukkan. Yang kadang-kadang kita tak terfikir hal ini. Kita fikir ego kita sebagai seorang suami. Jadi bayangkan, tuan-tuan, kalau dekat rumah kita mendapat ketenangan macam ni, isteri marah kerana dia cemburu, kita terima sebagai tanda dia sayang. Itulah sakinah yang Allah janjikan bila kita berkahwin. Allah nak bagi 3 perkara. Sakinah dengan apa? Mawaddah. 3 perkara. Sakinah, mawaddah dengan rahmah. Tuan-tuan tengok dalam surah 30. Surah 30. Ayat 21. Saya segan juga nak cerita benda ni di hadapan saya semua ayah-ayah saya. Tapi mungkinlah ada perkongsian sikit ayat Quran tu yang memang tuan-tuan mesti dah pengalaman lebih tenang daripada saya yang muda ni. Tapi mungkin boleh sampaikan pula kepada anak-anak lah, tu tujuan dia pun. Sebab risau zaman sekarang punya cara tu, dia buka aib isteri dan suami dekat mana? Dekat medsos. Kadang-kadang dia tak sedar dia buka aib. Macam ni contoh. Ada ustaz ceramah, suami kena buat kerja kat rumah sebagainya. Ada ustaz cakap macam tu kan? Banyak. Lepas tu apa buat? Isteri pergi tag suami dia. Tahu tag? Maksudnya dia tulis nama suami dia. Kan Facebook kan senang je, tuan-tuan. Tuan letak je nama, nanti dia akan dapat notification. Maksudnya kalau ustaz tu kata suami kena sekian, tiba-tiba isteri tag, maksud dia apa? Saya tak langsung. Abang macam ni bang, abang tak buat ni kat rumah. Sekarang ni semua orang dah tahu dah abang pun macam ustaz ni cakap ni. Tu masalah. Dan kadang-kadang asatizah pun satu juga. Untuk nasihat diri saya juga. Kadang-kadang kita bercerita ni kebaikan ni, ada benda yang kadang sebenarnya kita ingat kita buat kebaikan tapi merosakkan rumah tangga orang. Ingat pesanan nanti kita baca ni sekejap. Ingat Allah kata apa dia? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Surah Al-Baqarah kan? Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di muka bumi, mereka kata dia tak, kami sedang buat perbaikan. Ramai suami kadang menasihati isteri orang sebagainya, akhirnya menjadikan cemburu kepada siapa? Suami dia. Sebab apa? Ni ustaz ni cakap macam ni bang, abang kena buat kat rumah. Kadang-kadang yang ustaz pun sama juga. Saya bukan kritik ustaz, tapi maksudnya sesama kita memperbaiki. Ustaz kata suami kena buat kerja kat rumah sebagainya, padahal dia berceramah daripada pagi sampai petang. Bila dia buat kerja kat rumah? Contohlah, saya bukan faham tak? Jadi maksudnya kadang-kadang kita berhati-hati jugalah dalam pertuturan. Dan ibu-ibu pun sama juga. Ibu-ibu suka, orang Indonesia panggil curhat. Curhat, tahu curhat? Apa curhat? Mencurahkan hati dia kan. Cerita tentang hati dia, cerita kat orang. Kadang-kadang dekat siapa dia cerita? Dekat ustaz dia. Tuan-tuan tak boleh, ibu-ibu tak boleh macam tu. Tak boleh sebab
kita nak jaga. Bayangkan kalau kita cerita masalah, nak cerita masalah boleh, tapi kepada tempat yang betul. Kalau betul-betul rumah tangga yang bukan aib, tanpa sebut nama suami kita. Suami saya sekian-sekian, tak boleh. Tuan-tuan sebut je, macam mana ustaz punya pendapat kalau ada seorang suami saya, kawan saya cerita, cover lah. Ataupun pergi tempat yang paling layak sekali. Mahkamah, bukan mahkamah, jabat agama tu lebih layak kalau hal-hal macam ni. Tapi kalau untuk peringkat awal nak tanya dulu pendapat boleh, tapi bukan sebarangan. Semua dia bertanya, semua ustaz dia tanya dan sebut pula tu nama suami dia ke. Suami saya ni tak tahulah. Contoh. So, jangan buat macam ni. Tak boleh begitu. Simpan. Ustaz pun sama juga. Bila cakap, kadang-kadang bercakap tu nak nampak dia hebat. Nanti suami pula rasa apa? Rendah. Kita angkatlah semua ni kemuliaan. Allah bila dia perkahwinan ni luar biasa tuan. Perkahwinan ni menyebabkan orang dimuliakan. Seseorang tu kadang-kadang di sisi masyarakat tak ada apa-apa pun. Tak ada siapa pun kenal dia. Tapi bila dia berkahwin, tiba-tiba dalam rumah tu ada orang muliakan dia. Tuan-tuan kena muliakanlah dia juga. Sebab Allah muliakan dia kan. Bila seorang tu berkahwin, bukankah suami tu qawamun al-nisa? Laki tu adalah pelurus, pemimpin kepada seorang wanita. Dan secara tak langsung memang kita kena jadi yang terbaik lah. Dalam keadaan mungkin kita pun memang ada kekurangan, kita terus belajar. Okey, baik tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan tengok tadi Rasulullah, bila Hafsah, Allah beritahu kat Rasulullah tentang semua perkara yang Hafsah report dekat Aisyah, apa tindakan Rasulullah? Hanya marah. Sebahagian lagi tak. Rasulullah tegur, jangan buka rahsia, itu penting lah. Tapi apa yang dirinci, tak payah detail sangat. Kadang-kadang kita marah isteri kita senarai. Nombor 1 buat macam ni, nombor 2, nombor 3, page kedua pun ada juga. Itu yang kita risau. Tapi ingat juga tuan, walaupun tengok lelaki pun buat, tapi percayalah perempuan lebih kuat sikit benda ni. Dia punya memori kuat. Hafal kesalahan suami dia kan. Sebab tu Rasulullah pernah beritahu Rasulullah beritahu apa dia? Rasulullah kata tentang Rasulullah lihat dalam neraka ramai apa? Ramai perempuan. Ini bukan isu feminism, tuan-tuan jangan salah faham, bukan seksism, isu gender, bukan. Rasulullah cakap benda fakta sebab satu, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Yang kedua, Rasulullah nak beritahu sebab apa perempuan ramai dalam neraka. Sebab tu yang penting tu. Bukan isu, kami ni lemah nak masuk neraka, jangan faham macam tu. Rasulullah nak beritahu sebab apa. Jadi bila Rasulullah beritahu dekat lelaki-lelaki ini, aku lihat dalam neraka ramai apa? Wanita. Jadi suami-suami tanyalah, kenapa? Adakah mereka kufur kepada Tuhan mereka? Rasulullah kata tidak. Mereka kufur kepada siapa? Suami mereka. Dan tuan-tuan dah belajar dah dengan kelas tadabbur kita. Perkataan kufur tu maksud dia apa dari segi bahasa? Apa maksud kufur? Tutup. Kufur maksud dia apa? Tutup. Tuan-tuan mendengar tak kafarah? Kafarah apa dia kafarah? Tutup balik. Ataupun kifarah kita kata kafarah tu. Kita ada orang macam Rasulullah bersumpah ni. Allah suruh dia bayar kafarah. Sumpah. Maksudnya apa? Cover balik sumpah tersebut dengan kafarah. Kafarah tu maksudnya apa? Tutup. Kufur tutup. Jadi Rasulullah kata, perempuan banyak dalam neraka sebab dia kufur kepada suami dia. Iaitu apa dia? Bila engkau berbuat baik kepada dia, kemudian sekali kau buat silap, dia kata apa dia? Abang tak pernah buat baik kat saya. Jadi kebaikan-kebaikan yang banyak tu tiba-tiba terus tertutup. Ini biasa kita sebut. Alah biasalah ustaz, ni nak maju-maju aja. Tak boleh. Sebab bila ada kebaikan, tetap ada kebaikan. Tetap ada kebaikan. Tak boleh kata apa dia? Abang langsung tak buat baik dekat saya. Itu dosa dan penyebab apa? Penyebab terbesar wanita dalam neraka. Habis ustaz, lelaki pun buat juga. Kalau lelaki buat pun dosa lah. Dia balik rumah, dia kata rumah bersepah kan. Apa awak ni duduk rumah goyang kaki ke? Padahal daripada rumah pagi tadi dia dah basuh baju semain. Petang tu anak dia balik sekolah, main sepah-sepah. Dia kata awak tak buat apa-apa. Pun salah juga, dosa jugalah. So point dia adalah apa? Menutup kebaikan tadi. Tapi tengok Rasulullah dia cover. Sebab dia tahu isteri dia marah sampai report buka rahsia sebagainya. Sebab apa? Sebab sayang kat Rasulullah. Jadi Rasulullah tegur sebagian lagi Rasulullah tegur. Ini menandakan apa dia? Rasulullah memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah. Tengok ayat dia. Surah 30 ayat 21. Kita baca ayat dia. Dah tak apalah. Tengok ayat dia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Tengok tuan.
Allah nak cerita tentang ayat. Selalunya kalau Allah tentang ayat-ayat ni, maksudnya tentang tanda-tanda kebesaran Allah, Allah akan cerita pasal langit, tuan-tuan. Langit adalah satu tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Sebab macam mana langit yang besar tu boleh berada tegak tanpa tiang. Lepas tu pula bawah langit tu pula penuh dengan planet-planet, penuh pula dengan satelit-satelit yang Allah ciptakan, bulan, bintang. Hebat. Tapi dalam hal ini Allah kata, antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan kamu. Maksudnya isteri kamu tu apa dia? Isteri kita tu apa dia? Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang sebelum ini dia tak pernah pun taat kepada kita. Selama ini yang menjaga dia adalah ibu dan ayah dia. Tiba-tiba masa dia kahwin dengan kita, dia buat kopi untuk kita tanpa ada bayaran. Tanpa setiap kita order tu kena bayar kan maksudnya. Kalau kat kedai-kedai memang kena bayar teruslah servis dia. Tapi isteri tak begitu. Sebab memang Allah dah jadikan bila berkahwin, lelaki automatik jadi qawamun. Apa qawamun tu? Ketua kepada dia. Sebab tu bila jadi ketua kita kena faham, mesti kena ada ilmu. Sebab tu apa yang Rasulullah kita belajar dari sifat Rasulullah ni, itulah ilmu untuk menjadi seorang suami. Dan kalau itu tak diajar, macam mana kita bentuk keluarga rupanya? Bahaya. Kena ada sekolah yang melahirkan ini. Kalau kita belajar dulu kat sekolah, ibu-ibu belajar apa? KRT, kemahiran rumah tangga ke apa istilah? Saya lupa dah. ERT apa? ERT. ERT. Itu pun sebahagian belajar, sebahagian tak belajar. Kan? Bukan semua ambil ERT tu. Sains rumah tangga semua. Benda tu kalau ikutkan tak apa cukup. Kena ada falsafah-falsafah macam ni. Dalam rumah tangga tu, apa Allah nak sediakan dalam rumah tangga tu? Litaskunu ilaiha. Isteri ni sepatutnya apa dia? Ciptaan Allah isteri kita adalah untuk kamu rasa tenang dengan dia. Tuan-tuan, kalau Rasulullah marah pun tetap tenang. Aisyah merajuk, hempaskan barang, Rasulullah tetap tenang. Sebab itulah tujuan Allah ciptakan isteri kita. Tapi kalau berlaku sebaliknya, kita kena ubah balik, kena adjust balik. Kat mana salah kita ni? Kadang-kadang kita marah tu terlebih. Kenapa marah terlebih? Saya kata dia, contoh. Kita marah sebab dia cemburu. Cemburu tu kan tanda dia sayang. Kita marah dia. Kita nak nombor 2 dan sebagainya. Tuan-tuan lancarlah baik-baik. Tapi dia akan cemburu tu confirm. Saya tak nak lama ajar sebab saya pun belum ada lagi. Tapi kan Ustaz cakap, Ustaz pun tak ada. Apa dia Ji? Kalau dia cakap begitu, sabar. Dia kata, biar aku masuk neraka. Dia kata, dia tengah marah. Tapi Rasulullah marah macam mana? Separuh je. Cakap dia, tak boleh lah dekat macam tu. Awak ni dah melampau semua. Dah lah semalam dia ungkit. Minggu lepas pun tak settle lagi ni. Minggu lepas pun dia settle. Ingat tak awal kahwin tu awak cakap apa? Awal kahwin pun dia cerita balik. Rasulullah tak. Sebahagian tu Rasulullah tutup. Sebab itulah ketenangan yang ada. Sebaliknya juga, suami pun sepatutnya menjadi ketenangan kepada siapa? Isteri. Supaya boleh bentuk masyarakat. Isu dia adalah bentuk masyarakat. Kalau setiap orang yang ada masalah, tuan-tuan bayangkan, ada masalah macam saya sebut tadi, ada budak yang bercerai dalam Facebook semua tu kan. Agak-agak macam mana dia jumpa orang lepas tu? Dia dah lah berniaga. Isteri tu dah sekarang dah depression dah. Susah masyarakat kita nanti. Sebab tu Quran dia ajar daripada awal. Bila isu, contohnya isu kekeluargaan pun tak settle, akan timbul pula isu di luar sana. Suami buat benda yang haram pula ke dan sebagainya, ataupun mengamuk dekat luar, kepukul orang pula ke sebab stres. Tu belum isu lagi cemburu menyebabkan macam-macam. Bahaya. So tengok Allah kata apa? Litaskum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah juga jadikan di antara kamu mawaddah. Mawaddah ni love, cinta. Cinta. Tetapi cinta ni dia tak sama. Dah umur meningkat, mungkin dia bukan lagi cinta yang macam umur baru 23 tahun masa dia awal kahwin. Sebab Allah nak bagi yang kedua pula, rahmah. Rahmah apa dia? Belas kasihan. Maksud belas kasihan, dah ketika umur dia dah 60 ke, minta maaf, bukan saya sebetul umur 60. Amat je 60 yang hebat-hebat. Katalah umur dia dah tak sihat dah. Nak bergerak pun sakit belakang. Tapi pada masa sama, dia pun nampak isteri dia pun sakit belakang. Dulu boleh dia tolong, sekarang you tengok I tengok you kan. Tapi kat situ ada perasaan apa? Belas kasihan, kesian awak. Tapi saya nak tolong pun tak. Kalau ada benda tu, itu maksudnya kita dapat kebesaran Allah, iaitu apa dia? Sakinah, mawaddah dengan rahmah. Dan nak tengok benda tu dekat mana tuan-tuan? Tengok
kepada keluarga ustaz-ustaz ke? Tidak sama sekali. Kalau nak tengok pada orang terdahulu, orang yang dah buat dah apa yang Allah kata. Dan orang yang pertama sekali tuan-tuan kena tengok siapa dia? Rasulullah. Dan ayat hari ini kita belajar, ayat ketiga tadi Rasulullah tegur isteri terbaik. Bahkan lagi baik apa dia? Kalau benda tu langsung tak besar, akan sangat besar dia punya kesan, terus je lah buat tak tahu. Itu jauh lebih baik. Sebab sekarang ni, dia bukan servis, dia apa kita kata? Dia adalah orang yang sepatutnya kita dapat sakinah, mawaddah dengan rahmah daripada dia. So terutama hal cemburu tuan-tuan, kena ingat. Hal cemburu sebenarnya itu satu tanda bahawa dia sayang kita. Lantak abang lah. Itu jenis. Ikutlah bang, sebulan pun tak apa bang. Itu maksudnya dah tak sayang. So kita kena hati-hati. Tuan-tuan buka balik surah, habis waktu dah. Surah At-Tahrim tadi. Tuan-tuan, besar ayat ni, ayat ketiga ni. Minta maaf, saya tak boleh nak satu saja ayat tadi, dia kena baca terus sampai ayat ketiga ni. So tuan-tuan bayang sekarang kita dapat pengajaran, beberapa pengajaran. Satu, kalau tanya balik, kenapa Rasulullah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Adakah Rasulullah melanggar perintah Allah? Tak. Rasulullah buat ni sebenarnya pada awalnya untuk apa? Jadi adakah Allah melarang pula kita mencari redha isteri kita? Bukan. Maksudnya dalam rangka nak cari redha isteri kita, supaya isteri kita sayang kat kita, janganlah sampai buat apa yang Allah haramkan. Sama juga sebaliknya. Suami minta isteri, awak tak payahlah pakai tudung, tak cantik lah. Sebabkan nak cari redha suami dia tak pakai tudung. Haram lah, itu dah tak boleh. Mencari redha suami itu wajib, mencari redha isteri itu wajib. Sebab sakinah dengan mawaddah dan rahmah itu memang Allah nak letak dalam rumah tangga. Tapi jangan sampai buat yang Allah haramkan. Jadi Rasulullah terlakukan kesilapan. Jadi Allah tegur dan Allah suruh Nabi bayar kafarah. Ayat kedua tu, tuan-tuan tengok ayat kedua. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ayat kedua sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu wahai Nabi dan juga untuk kita semua untuk melepaskan diri daripada sumpah. Iaitu apa? Bayar kafarah. Kafarah sumpah ni apa dia? Minggu depan kita akan tengok insya-Allah. Sebab ayat dia dalam surah Al-Maidah. Jadi Allah suruh Nabi Muhammad bayar kafarah. Jadi tak usah kekal dengan mengharamkan yang halal tadi. Bayar sumpah, jadi kamu boleh buat balik benda yang kamu dah sumpah tadi tu. Tapi isu yang kedua apa dia? Isu kedua adalah Hafsah terbuka rahsia siapa? Suami dia. Dan ini juga pengajaran. Suami sepatutnya menceritakan rahsia ataupun tempat terbaik untuk dia menyimpan rahsia adalah siapa? Isteri. Ini Rasulullah mengajar kita untuk apa dia? Jadikan isteri kita tu dihargai. Bayangkan ada benda yang kawan kita tahu, orang kat pejabat semua tahu, isteri kita tak tahu. Siapa I di sisi you nanti dia kata itu? Tak ada nilai ke? So dialah orang yang paling layak untuk dia tahu rahsia. Dan isteri pula bila tahu rahsia kena buat apa? Kena simpan rahsia tersebut. Itu tanda apa? Suami kita pula menghargai dia sebagai apa? Orang yang paling selamat. Macam bank, orang paling selamat untuk kita simpan barang-barang kita. Tapi bila isteri terbuat salah juga, ini cara dia. Cara dia macam mana? Tak payah marah semua, marah sikit-sikit. Kalau marah semua juga, maksudnya kamu dah melanggar orang terbaik. Jadi maksudnya siapa lagi terbaik yang kamu nak follow? Tak ada dah. Jadi kalau kita marah semua, kita dah lebih daripada orang yang terbaik ini, maka kita dah tentu akan dapat benda yang buruk, bukan dapat benda yang baik, tuan-tuan. Jadi kita berhenti dulu situ, tuan-tuan. Tuan-tuan nanti balik baca ayat 1, 2 dan 3 tu baca balik dengan lengkap, dengan makna dia dan cuba faham betul-betul apa yang kita bincang tadi. Minggu depan insya-Allah kita tengok tentang kafarah sumpah, lepas tu kita sambung ayat keempat teruslah dan seterusnya. Baik, sekadar itu pelajaran kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa